Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muiz bin Muhammad Rusli bertugas sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling di SMK Sungai Besar. Alhamdulillah, saya telah pun berkhidmat sebagai guru bimbingan dan kaunseling hampir 19 tahun. Sekolah pertama saya di Sekolah Menengah Agama Sungai Haji Dorani. Kemudian saya melanjutkan pengajian saya dalam HLP di Universiti Sains Islam Malaysia dalam bidang sarjana kaunseling penyalahgunaan dadah. Kemudian saya ditempatkan di SMK Seri Desa. Dan saya dipindahkan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Burong dan kini bermula tahun 2017 saya berada di SMK Sungai Besar. Selain berkhidmat sebagai guru bimbingan dan kaunseling, saya juga dilantik sebagai edufluencer Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya dilantik sebagai edufluencer Kementerian Pendidikan Tinggi sebagai rakan promosi untuk mempromosikan hala tuju anak-anak kita selepas SPM. Tak kiralah sama ada untuk masuk ke diploma, asasi, matrikulasi, IPG dan sebagainya. Saya telah pun beberapa kali dianugerahkan sebagai ikon guru bimbingan dan kaunseling. Sama ada di peringkat daerah Sabak Bernam di negeri Selangor, malah di peringkat kebangsaan. Selain pada itu, saya juga mendapat anugerah Adi Guru di peringkat daerah Sabak Bernam. Kemudian banyak lagi anugerah yang telah pun saya terima. Terutamanya daripada Pejabat Pendidikan Daerah Sabak Bernam, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Tinggi dan sebagainya. Selain pada itu, saya juga menulis beberapa buah buku dan setakat ini saya telah pun menulis lebih daripada 25 buah buku. Pada tahun 2025 sahaja telah terbit 5 buah buku, 3 daripadanya diterbitkan oleh Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Malaysia dan 2 daripadanya telah pun diterbitkan oleh Bonda Nosy Berhad. Dan buku-buku ini telah pun dirasmikan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur dan dijual di pesta buku yang sama. Saya juga sangat aktif berkongsi di media sosial dan setakat ini saya telah pun memiliki lebih daripada 53,000 follower di TikTok, 40,000 follower di YouTube dan di Facebook telah pun mempunyai lebih daripada 78,000 follower. Saya banyak berkongsi tentang hala tuju pendidikan. Saya juga berkongsi tentang isu-isu berkaitan dengan pendidikan. Saya juga berkongsi tentang parenting, tentang hala tuju, tentang kekeluargaan dan sebagainya. Dan alhamdulillah, setakat ini penulisan saya telah pun mendapat ribuan share dan setakat ini setiap bulan hampir daripada 6 juta penonton telah pun mendapat manfaat daripada perkongsian saya, terutamanya di Facebook. Selain pada berkhidmat sebagai guru bimbingan dan kaunseling, saya juga sangat aktif di bidang co-curriculum. Saya terlibat sebagai jurulatih bola tampar dan alhamdulillah setakat ini kami telah pun menjadi johan MSSD untuk bola tampar lebih daripada 2 tahun berturut-turut. Kemudian saya juga terlibat dalam aktiviti-aktiviti kesenian sebagai contoh sebagai jurulatih untuk pasukan teater dan drama. Dan alhamdulillah kami pernah mendapat tempat ke-6 di peringkat kebangsaan dan tahun lepas 2025 kami mendapat tempat kedua di peringkat negeri Selangor. Dan selain pada itu saya juga banyak membantu urusan-urusan berkaitan dengan co-curriculum. Dan kalau kita lihat kemenjadian murid, alhamdulillah kami telah pun mendapat banyak anugerah terutamanya untuk kejayaan anak-anak murid kami. Dan begitulah serba sedikit tentang diri saya. Diharapkan video yang pendek ini dapat menggambarkan siapakah Abdul Muiz Rusli yang sebenar. Jadi kepada anda, insya-Allah saya janji saya akan cuba buat yang terbaik untuk memastikan anak-anak bangsa kita terus percaya. Padu. SMK Sungai Besar, achieving excellence through knowledge and dedication.